Nak video korang nampak lebih menarik, korang pakai je lampu macam ni. Yang bestnya harga dia tak sampai RM30 pun. Jom aku review. Ini adalah LED video light. Dalam box korang akan dapat USB-C charging cable, phone clipper dan inilah LED video lightnya. Yang mana pada bahagian belakang lampu ni ada port USB-C untuk charging, power button dan beberapa button untuk control lampu ni. Nak on dia, just tekan dan hold je power button ni sampai dia hidup lah. Nak tukar warna lampu, just tekan button R je lah. Ada banyak pilihan warna yang korang boleh pilih lah untuk sesuaikan dengan korang punya video. Untuk lampu studio, tekan S ni. Ini korang boleh pilih lah, ada beberapa mod. Dan ada button tambah dan tolak ni untuk kontrol dia punya tahap keterangan cahaya tu lah. Lampu ni memang sangat function dia, korang boleh pasang dekat dia punya clipper ni dan clipkan dekat phone korang. Dia punya clipper ni pun korang boleh adjust dia, korang nak tegak ke, nak tunduk sikit ke. Overall LED video light ni memang sangat function, boleh buatkan video korang nampak lebih cantik dan menarik. Kalau korang berminat untuk dapatkan, link ada disediakan.